Seorang lelaki bertindak menumbuk muka wanita yang memandu perodua aksi selepas berang anaknya dilanggar kereta itu ketika melintas jalan. Kejadian ini dilaporkan berlaku di Bazar Aidilfitri Dataran Senawang pada 29 Mac 2025. Difahamkan, wanita itu secara tidak sengaja melanggar anak lelaki itu disebabkan penglihatan terhad ekoran terhalang kenderaan pelbagai guna MPV di hadapannya. Menurutnya, semasa hendak keluar daripada simpang, wanita itu hanya bawa perlahan saja dan ada kereta perodua arus di depannya telah halang pemanduan. Semasa wanita itu keluar simpang secara perlahan, keluarga itu melintas dan seorang anaknya dilanggar dengan perlahan, katanya. Namun, selepas insiden pelanggaran itu, belum sempat keluar dari kereta, mangsa terus diserang lelaki tersebut dan mangsa terus meminta maaf, lelaki itu menumbuk kali kedua.